Nampak? Putus dah. Nampak tu putus. Hai, tips 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya ada satu Honda CR-V. Owner datang mengadu ada 2 benda. Pertama, enjin dia vibrate lah. Enjin vibrate sebab mounting enjin dia pecah. Sekejap lagi saya tunjuk. Nombor 2, tayar pun ada vibrate. Tayar vibrate sebab bush lower arm dia pecah. So nak tengok. Saya tunjuk dulu mounting enjin dia pecah. Mounting enjin dia dah pecah, atas pun pecah juga. So bawah pecah, atas pecah, sebab tu dia punya enjin bergegar. Bila masuk gear D je, dia punya dashboard tu krrrr. Bila masuk N, senyap. Bila masuk R, krrrr. Bila masuk N, senyap. Siapa ada simptom macam tu, check lah mounting engine. Okey, nombor 2, dia punya tayar. Bila kita tekan minyak, tayar ni bergegar. Itu saya nak tunjuk. Okey, ni adalah lower arm dia. Okey, ni lower arm dia ada bush. Okey, saya nak suruh anda tengok bush dia. Okey, nampak? Putus dah. Nampak tu putus. Okey, lagi satu anda tengok apa kaitan bush ni dengan tayar. Okey, tengok apa jadi kat tayar. Bila saya gerakkan, nampak? Bila saya gerakkan lower arm macam ni, tayar dia pun bergerak. Nampak? Sebab tu tayar dia jadi tak tegak. Sebab bush lower arm dia tu dah putus. Jadi nampak tak? Dekat kami, macam ni saya check. Saya check depan mata, saya tunjuk. Saya pakai check. Saya akan panggil owner. Bang, tengok. Saya dah jumpa masalah abang. Ini rosak, ini rosak, ini rosak. So, bila orang tengok, dia nampak, oh pecah. So, bila nak tukar, dia puas hati. Nampak tak? So, bila nak tukar pula, saya ada nasihat. Kalau pak-pak getah, tolong jangan beli online. Kalau pak-pak getah, kalau boleh, belilah dengan kedai. Supaya apa-apa jadi, kita boleh return ke apa ke dengan kedai, senang. Kalau beli online, saya takut jadi macam tadi. Akak tu beli online, bila dia datang, ada bunyi eok. Bila saya check, memang betul yang dia beli tu. So, nampak tak? Kalau boleh pak-pak getah. Bukan pak-pak plastik boleh beli online, tak ada masalah. Pak-pak getah, kena beli dengan kedai. So, kalau siapa nak check kereta, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sunway Ipoh. Selamat hari ni, set.